Satu ilmu yang saya belajar daripada pakar emas, memang benar penyimpan emas yang ada ilmu jauh beza hasilnya dengan yang hanya ikutkan. Jom saya buktikan. Selepas bermula simpan aset emas, satu perkara yang kita kena buat adalah kita kena konsisten. Simpan dan simpan hingga capai matlamat kewangan kita. Sebab apa tuan-puan? Sebab untung simpan emas adalah terletak kepada dua benda ni, iaitu kenaikan harga dan berapa banyak jumlah gram yang kita miliki. Tuan-puan, saya ambil contoh mudah saja. Kalau kenaikan emas setiap 1 gram adalah RM100 dalam tempoh 3 tahun, bagi yang ada 1 gram dalam simpanan, sangat jauh bezanya kalau kita nak banding dengan yang ada 100 gram dalam simpanan. Jom semak. 1 gram untung RM100, 100 gram untung RM10,000. Ya, tempoh masa sama, tapi keuntungannya jauh berbeza. Jadi bila kita simpan emas, tuan-puan, fokus kita sebenarnya adalah pada penambahan gram kita. Makin banyak emas kita simpan, maksudnya kita makin banyak untung, dan untung pun akan jauh lebih besar. Dah faham bukan? Semoga yang terus konsisten menyimpan emas walaupun serendah RM100 beroleh keuntungan seperti mana yang saya nyatakan sebentar tadi. Nak mulakan tabungan, tuan-puan, dan miliki 10 gram seperti ini? Jom bermula walaupun serendah RM100. Belajar sesuatu? Dan buat pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.